Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-ilma 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini dapat lagi kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk pada satu surah baru setelah kita kupaskan pada perbincangan lepas berkaitan dengan suratul Ikhlas, dan insya-Allah kalau diizinkan Allah kita dapat khatamkan hari ini, iaitu tafsir surah Al-Falaq dan juga tafsir surah An-Nas. Dua surah yang dipanggil sebagai Mu'awwizatain, surah yang untuk kita mengelakkan diri daripada gangguan dan sebagainya. Baik, dalam perbincangan lepas berkaitan dengan surah Al-Ikhlas, sebagai recall balik, ulangan balik, Nabi SAW satu ketika balik dalam peperangan Tabuk dan tengok matahari bersinar begitu ceria sekali, begitu putih sekali. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, apa hal ni? Matahari terlalu terang benderang ini. Maka Jibril pun datang dan beritahu kepada Nabi SAW bahawasanya pada pagi itu meninggal seorang sahabat yang bernama Muawiyah Al-Laith. Muawiyah Al-Laith yang menyebabkan turun sembahyang jenazahnya 70,000 malaikat. Bila ditanya kenapa begitu ramai malaikat datang untuk solat jenazah kepada Muawiyah Al-Laith ini, maka kata Jibril, dia melazimi dirinya, merutinkan dirinya membaca suratul Ikhlas ana al-lail, malamnya, siangnya, duduknya, berdirinya, berjalannya, di mana-mana saja dia lazimi diri dengan membaca suratul Ikhlas. Jadi kita ini tak boleh jadi alasan lah, oh saya tak hafal lah sebagainya, tak adalah. Mungkin komitmen diri sikit, naik kereta, kita baca, ambil 10 kali. Kita pergi mana-mana, kita ambil duduk lepas solat, kita baca, dan sentiasa. Dan ada seorang sahabat diceritakan oleh Imam Muslim, diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah. Ada seorang sahabat ni dia suka membaca suratul Ikhlas. Maka ramai di kalangan makmum, di kalangan sahabat juga tak puas hati, datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, sahabat ni kenapa? Setiap rakaat dia baca Qul Allah, dia baca Fatihah, dia baca satu surah, lepas tu ditutup dengan Qul Allah rakaat pertama, rakaat kedua pun sama. Maka Rasulullah kata, pergi tanya dia, kenapa dia baca Qul Allah tadi? Maka kawan pergilah jumpa dia, sahabat nak tanya, kenapa kamu suka sangat baca Qul Allah? Dia kata, aku suka dengan Qul Allah, aku suka dengan Qul Allah. Maka baliklah sahabat ni bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, apa cerita? Dia kata, sahabat tadi bagi tahu dia suka dengan Qul Huwallah. Maka sabda Nabi SAW, dia bersama dengan apa yang dia suka. Dia bersama dengan apa yang dia suka. Maksudnya sentiasa dia sayang kepada Qul Huwallahu Ahad, kerana di dalam tu ada nama Allah yang Maha Agung, iaitu As-Samad, Allahus Samad. Ada orang berzikir dengan Ya Samad, Ya Samad sebanyak 70 kali untuk hilangkan rasa lapar. Ni nak menghadap puasa, hilang rasa gastrik, GERD ke apa kata, angin dan sebagainya. Baca Ya Samad, Ya Samad, Ya Samad 70 kali lepas kita bersahur ataupun selepas subuh. Moga-moga hari itu kita tak lapar, tak ada rasa gastrik dan sebagainya. Itu perbincangan lepas tentang suratul Ikhlas. Dan hari ini kita nak masuk kepada dua surah, iaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq, dan satu lagi Qul a'udzu birabbin nas, dipanggil sebagai Mu'awwizatain. Mu'awwizatain dua, untuk mengelak diri daripada gangguan syaitan, ataupun Mu'awwizat, ataupun surah-surah Mu'awwizat tiga, iaitu Qul Allah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita dapat lazimi dalam kehidupan kita, harian kita, kita akan terelak
daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Baik, saya mulakan dulu dengan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahu azim. Maksudnya, dengan nama Allah yang mengurniakan rahmatnya di dunia ini dan kasihnya di akhirat nanti, katakanlah wahai Muhammad, kul, katakanlah wahai Muhammad, satu isti'azah, aku berlindung, a'udzu, aku berlindung dengan Allah, dengan berkat namanya sebagai pencipta, penyempurna, penentu takdir dan pemberi hidayah. Rabbil falaq tadi, Tuhan yang mencipta kecerahan waktu subuh setelah mengalami kegelapan malam yang panjang. Rabbil falaq. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang datangnya daripada segala makhluk ciptaan Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan yang datangnya daripada bahaya berlabuhnya gelap dan menjelang malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan tukang sihir yang meniupkan jampi serapahnya ke atas benang yang disimpul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang punya hasad dengki sewaktu ia melaksanakan kejahatan dengkinya tadi. Berapa Allah Ta'ala sebut di sini? Kita berlindung dengan Rabbil falaq, Tuhan yang memberikan pencerahan selepas kegelapan malam. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Empat perkara ini Allah Ta'ala ajar kepada kita, berlindunglah dengan Rabbil falaq, Tuhan yang memberikan sebarang pencerahan, sebarang masalah, menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi dengan kita balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok kepada sebab turunnya ayat ini. Surah ini diturunkan di kota Mekah, walaupun ada kata yang turun di kota Madinah. Ia mengajar kita agar memohon perlindungan Allah yang namanya dikaitkan sebagai pencipta waktu subuh yang cerah setelah bergelap sepanjang malam, agar kita dilindungi daripada empat perkara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, segala kejahatan yang didatangkan oleh makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, segala kejahatan yang didatangkan oleh makhluk yang mula bergerak waktu malam. Yang ketiga, segala kejahatan yang didatangkan oleh tukang-tukang sihir. Dan yang keempat, segala kejahatan yang didatangkan oleh perbuatan orang yang sedang berdengki. Orang dengki, tukang sihir, makhluk ni memanglah kalau kita tengok orang tu baik, tapi ada juga kesilapan dia membuat kejahatan pada orang. Tengok pada benda-benda yang menjalar, ular, yalah, boleh, tak ada masalah. Tapi ada masa dia boleh mematuk orang. Lembu pun sama. Nampak cantik, kita makan daging dia, siap-siap dia tanduk orang tu. Jadi kita minta berlindung daripada kecelakaan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Saya bawa satu hadis berkaitan dengan sebab turun dua surah ini. Sebab turun dua surah ini, hadisnya panjang. Itu masa saya tengok dalam teks ni. Hadis ni daripada riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saya baca matan hadis ni supaya kita dapat keberkatan daripada hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab fi kitab as-salam, bab as-sihri, dalam bab sihir. Hadis ni dua slide, dua muka surat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zuraik yuqalu lahu Labid bin al-A'sam, hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai'a wa ma fa'alah, hatta idza kana dhata yawmin aw dhata laylatin wa huwa 'indi lakinnahu da'a wa da'a thumma qala ya Aisyah asy'arti anna Allah aftani fi mastaftaituhu fi atani rajulani faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijli faqala ahaduhuma li sahibihi ma waja'u ar-rajul faqala matbubun qala man tabbahu qala Labid bin al-A'sam
Qala fi ayyi syai'in? Qala fi mushtin wa musyatatin wa juffi tal'i nakhlatin zakar. Qala wa aina huwa? Qala fi bi'riz zarwan. Fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nas min ashabihi faja'a faqala ya Aisyah ka'anna ma'aha nuqa'atul hinna wa ka'anna ru'usa nakhliha ru'usus syayatin. Qultu ya Rasulullah afala istakhrajtahu? Qala qad afanillah fakarihtu an uthawwira 'ala an-nasi fihi syarra fa amara biha fadufinat. Hadis ini sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi ramai ulama-ulama hadis cuba pertikaikan hadis ini. Pasal hadis, dalam hadis dia ada dua. Satu perawi, satu matan, kandungan, konten hadis itu. Kalau perawi itu ada masalah, maka hadis itu tertolak. Jadilah hadis ahad ke, hadis dhaif ke, hadis mursal dan sebagainya. Tapi kalau matan dia susunan perawi itu cantik je, 10 hadis mutawatir, Imam Bukhari dia akan masukkan dalam Sahih Bukhari ini hadis-hadis sahih pada kiraan Imam Bukhari. Dan Sahih Imam Bukhari ini adalah sahih yang tertinggi di antara kitab-kitab hadis. Imam Muslim bawah dia lagi, Sahih Bukhari atas sekali, atasnya ialah Al-Quran. Lepas tu tengok yang kedua, konten hadis. Adakah konten hadis ini logik akal atau tidak, bercanggah dengan syariat ke tidak? Oleh sebab itu banyak orang bahaskan tentang konten hadis ini, bukan perawi hadis, konten hadis. Kita cuba tengok makna dia. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Sebab turunnya surah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir. Jangan kata kita tak percaya pada sihir. Sihir memang ada. Saharu ayunan nas, berlaku pada zaman Nabi Musa. Bagaimana kisah Fir'aun menggunakan tukang-tukang sihir untuk lawan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Rajulun min Bani Zuraik, orang yang sihir Nabi itu adalah seorang lelaki daripada Bani Zuraik, orang Yahudi. Dia kerja mengambil upah, katanya 4 dinar. 4 dinar tak tahu berapa ringgit agaknya dalam, kalau mungkin dalam 2000 macam tu agaknya ya. Upah, mengambil upah menyihir. Dan orang yang dia sihir ialah Nabi SAW. Siapa nama lelaki itu? Labid binul Aqsam. Labid binul Aqsam, orang Yahudi daripada Bani Zuraik. Ini Bani daripada orang Yahudi. Hatta kana Rasulullah SAW yukhayyalu ilaihi, sehingga Nabi menjadi mamai. Tapi ramai berkata, adakah Rasulullah kena usik minda dia? Seorang Nabi tidak terusik minda dia. Nabi tidak akan nyanyuk. Mungkin kita nyanyuk, Nabi tidak akan nyanyuk. Tapi disebut dalam hadis annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'ala. Dia kata dia buat tapi tak buat pun. Dia kata aku dah pergi rumah dia tapi kau tak pergi pun. Dia jadi macam mamai macam tu. Jadi oleh sebab itulah ulama hadis kata matan dia ni boleh dipertikaikan. Nabi tidak akan disentuh dengan nyanyuk. Sakit ya, kerana Rasulullah adalah manusia biasa. Sakit gigi, sakit tangan, sakit demam, itu ya. Tapi minda Nabi, hati Nabi tidak boleh diusik. Itu untuk menetapkan Rasulullah sebagai seorang Nabi. Kalau Nabi itu seorang yang nyanyuk, habislah hadis-hadis ini Nabi yang nyanyuk, maka itu tersuci, terhindar daripada perkara tersebut. Jadi ulama hadis, kalau saya tengok dalam kupasan ni, ulama hadis kata Rasulullah ni katanya dia tafsir, dia kata Rasulullah nak mendatangi Aisyah tapi tidak mampu. Kerana sendi-sendi Rasulullah semua sakit fizikal luaran sahaja. Hatta idza kana dhata yaumin aw dhata lailatin, ada berlaku pada satu hari atau satu malam, wa huwa indi, Rasulullah di rumah Sayyidatina Aisyah, wa huwa indi, di rumah Sayyidatina Aisyah, lakinnahu da'a wa da'a, dia minta dan minta. Thumma qala ya Aisyah asy'arti anna Allah aftani fi mastaftitu, wahai Aisyah, kamu rasa aku dah macam nak sembuh ke? Maka kata Rasulullah, atani, telah datang kepada aku rajulan, 2 malaikat. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijli. Seorang duduk kat kepala, seorang duduk kat kaki aku. Rasulullah terbaring, seorang kepala, seorang kaki. 2 malaikat ini jelma menjadi 2 orang manusia di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Faqala ahaduhuma li sahib. Maka kata salah seorang kepada kawannya, ma waja'ur rajul. Apa lelaki ni sakit, apa ni lelaki ni? Qala matbubun, katanya dia telah disihir. Qala man tabahu, siapa yang sihir dia? Siapa yang sihir dia? Dia macam dialog. Rasulullah dengar, tapi Rasulullah ni macam tidur tak tidur. Dia
Dia macam kita lah, tak tidur nyenyak lagi, tapi benda tu diganggu macam. Qala, nama orang yang sihir tu, malaikat tersebut siap. Labid binul A'sam, nama lelaki itu. Dia kata, apa kena dengan lelaki ni? Kawan tu jawab, ya, lelaki ni kena sihir. Maka yang tu tanya, siapa yang sihir dia? Maka jawab malaikat satu lagi, Labid binul A'sam. Lelaki itu bernama Labid binul A'sam. Faqala fi ayyi syai'in, apa yang dia sihir dengan apa? Qala fi mushtin wa mushatatatin wa juffi tal'in nakhlatin zakat. 3 benda dia bawa. Satu, rambut Nabi diikat dengan tali, dicucuk dengan jarum pada tal'in nakhlatin zakar ni, kita kata macam pokok kurma tu, dia ada macam apa dia panggil, seludang, bukan seludang dia ada macam tu, tapi tidak membuahkan. Kalau tengok pokok pinang kan dia ada macam tu, lepas tu bila dia masak dia terbuka, keluarlah buah pinang. Dia panggil mayam tak apa, macam tu, seludang. Tapi seludang tu seludang jantan, dia tidak ada buah di dalamnya. Ini tak tahulah dari mana dia dapat ilmu ni. Dia ambil benda tu yang tidak mendatangkan buah, lepas tu dia lilit dengan rambut Nabi. Rambut Nabi tu dia bersepakat dengan seorang Yahudi yang bekerja di rumah Nabi. Kamu ambil rambut Nabi, diikat di situ, lepas tu dicucuk dengan 11 jarum pada tu, dan dibuang dalam perigi Bi'ru Zarwan. Perigi Bi'ru Zarwan. Ini cara masa tu buat sihir. Sekarang buat sihir pun macam-macam. Kalau santau tu dia letak serbuk kaca ni, serbuk lampu, berus, lagi lipan, lagi kala jengking, lagi apa lagi, benda berbisa, benda miang, ulat bulu lagi. Dia letak dalam satu bekas, dia tumbuk dan sebagainya. Lepas tu dia tutup dengan kain putih, dia ikat, lepas tu dia baca mentera dia. Dia baca jampi serampah dia, lepas tu benda tu menggelembung. Bila dah gelembung, maksudnya ready to use, untuk digunakan. Tengoklah kalau orang tu datang, dia kata saya nak orang tu mati. Dia buat dah seminggu, matilah orang tu. Saya tak nak dia mati, saya nak dia sakit saja. Sepanjang hayat dia sakit, sakitlah orang tu. Jadi kata jadi, kerana Rasulullah sendiri kena. Jangan kita kata, alah kau buatlah macam tu, aku tak akan kena sihir. Ada kena. Pengalaman saya lah, duk rawat-rawat kemari, tak kira ustaz ke, tak lebay ke dan sebagainya. Rasulullah sendiri diberi contoh, model bagaimana Rasul kena melalui situasi untuk turunkan surah ini. Ya, mereka letak di kuku, buat macam tu. Kita panggil santau angin, ataupun letak dalam makanan. Kita makan makanan tu, kena santau. Balik saja makan, muntah darah. Kalau dia kena dekat jantung, dia akan muntah darah. Kalau dia kena dekat buah pinggang, dia akan jadi lumpuh, stroke, habis. Dan kuku dia boleh jadi biru. Ini semua angkara daripada santau. Dan sebelah adalah negeri itu, dia memang terkenal dengan santau. Dan bila ada orang tu buat kerja santau, dia tak boleh berhenti. Kalau berhenti, santau tu akan makan diri dia. Itu pasal dia ada kan dulu cerita-cerita tu. Terpaksa dia mati dengan ilmu hitam dia. Dia tak boleh mati kecuali dia bertaubat kerana dia syirik kepada Allah. Dia dah, orang kata dah melakukan satu perkara khurafat dan menduakan Tuhan. Tak boleh. Tapi tak percaya, tak boleh. Pasal benda ni ada. Mereka beramal Islam, dia orang Islam, orang ni, tapi mereka ini menduakan Allah, menggunakan sihir untuk kenakan orang. Oleh sebab itulah dalam situasi ini kita jangan takut. Ada ayat Rasulullah dah melalui modelnya sendiri, kena Rasulullah sendiri. Ada yang mengatakan 15 hari, ada yang katakan 40 hari Rasulullah sakit tadi. Wa aina huwa? Tanya benda tu kat mana? Wa aina huwa? Qala fi bi'ri Zarwan. Dalam perigi, dia orang Arab ni dia ada taman dia. Macam kita lah ada taman Sarjana Impian, Sarjana Puncak, Sarjana Taman macam tu. Dan mereka ni ada setiap itu tangki air. Kalau dulu dia panggil perigi lah, kalau kita tangki air. Dekat perigi taman Bi'ru Zarwan, pergi orang yang berada di kabilah Zarwan. Fa'ataha Rasulullah, maka Rasulullah pergi kepada perigi itu bila diberitahu oleh Jibril, malaikat tadi. Ya Aisyah alaihissalam fi nas min ashabi, dan dia datang minta 2 orang sahabat, Sayyidina Ali dengan seorang sahabat lagi datang untuk ambil air, keluarkan benda tu ada dalam perigi. Mereka tiba, keluarkan dan dapatlah benda tu. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, kamu tahu nama dia kan? Nabi bin As. Oh, perempuan biasa, tahu nama dia kan? Balas balik ya Rasulullah. Balas. Rasulullah kata tak, aku tidak diperintahkan. Fakarihtu an uthawwira 'ala an-nasi fi syarran. Aku tak nak benda ni berterusan.
Kalau kita bala, dia bala balik. Banyak yang berlaku, saya duk rawat orang kena sihir. Itulah masalah. Kita boleh kenal orang ni kena sihir ke kenapa. Bila kita pergi, dia marah kat kita. Kita masuk aja rumah dia, cawan ada kat tangan, dia baling terus. Belum masuk lagi, belum duduk lagi, dia baling dengan, saya pernah kena baling dengan pinggan. Nasib baik pinggan tu melayang, tak kena kita. Kita pun bukan ready sangat, naik rumah dia. Daripada dapur, dia baling dengan pinggan piring, macam piring terbang. Zap macam tu. Pecah habis pinggan, nasib baik dapat elak. Saya ingat saya pun nak ambil insurans lah. Bahaya betul tuan-tuan. Saya dulu dekat Sabah, masuk dalam bilik bahaya. Dalam sekali kita kata jangan masuk. Dalam bilik dah lah gelap. Kita tak tahu apa yang ada kat tangan dia. Keris ke, parang ke, kita tak tahu. Jadi lebih baik kita tak payah masuk. Cadangnya nak masuk, last sekali tak payah masuk. Rupanya bila kita duduk kat ruang tamu, dia keluar rupanya ada pisau kat tangan dia, dia tendang pintu. Siapa suruh kau datang? Tapi dia keluar di sana. Cukup bahaya. Orang-orang yang kena sihir ni, dia akan bertindak balas kepada perawat tadi. Itu tanda jin sihir. Kalau jin saka, dia lain, dia buat bodoh macam tu ya. Bacalah benda yang bodoh. Itu jin saka biasanya. Kalau jin sihir, dia akan lawan. Dia lawan. Kalau perawat tak kuat, habis. Balik, kamu kena cekik dengan jin. Itu pasal perawat jangan main-main juga nak merawat orang. Kalau betul-betul, kalau Sami daripada Tok Cha, daripada dia duduk 5 hari 5 malam dia duduk. Dia makan upah kan tu. Pergi orang Islam pergi jumpa Tok Cha, ni ada gambar ni dia ni. Cuba kau sihirkan dia pun sihir. 5 hari 5 malam duduk depan tokong tu. Apa benda dia cakap, letak gambar, letak lilin. Lepas tu dia baca-baca, kena kawan tu, kena. Sebelah Kelantan kena, sebelah Kedah kena. Ini semua adalah perkara yang kadang-kadang menakutkan kita, tapi tak apa. Allah Ta'ala bagi solusi dia, iaitu dengan membaca surah Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Itu cerita tentang hadis yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini. Al-Falaq berarti suatu subuh. Rabbul Falaq ialah Allah yang prihatin kepada makhluknya yang menciptakan waktu subuh itu dengan mewujudkan cahaya subuh setelah dunia ini bergelap dengan kegelapan malam. Semua orang takut dengan gelap. Bila gelap saja macam-macam. Kita dihantui dengan hantu. Tak ada pun hantu. Nampak kain telekong je tu. Oh, ini ada hantu Pontianak. Dekat taman saya dia kata ada hantu pocong. Saya kata iya ke? Hantu pocong tu daripada pokok. Dia turun dalam pukul 2 pagi. Saya lalu ke situ, saya nak tengok juga. Hantu pocong tu macam mana? Macam ialah diikatkan macam kain kapan tu. Dia tak berjalan. Dia melantung-melantung macam filem. Betul tidak? Tak tahulah. Budak tu cakap dia tengok 3 kali hantu pocong ke depan rumah dia. Daripada pokok dia turun. Waktu subuh itu melaporkan dirinya dengan hilangnya gelap malam. Beristi'azah, yakni meminta perlindungan dengan nama Allah. Kita dah biasa baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Jangan minta tolong dengan orang. Jangan minta tolong dengan jin. Jangan minta tolong dengan siapa-siapa. Balik minta tolong dengan a'udzubillah. Aku minta berlindung denganmu ya Allah. Nabi Ibrahim AS ketika dicampak dalam api, datang malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, alaka hajah? Wahai Ibrahim, kamu ada apa permintaan ke? Ni kena bakar dalam api ni. Dia kata, na'am ilallah fa ilaika fala. Ya, kepada Allah tapi bukan kepada kamu. Makna Nabi Ibrahim tak nak minta pun dengan Jibril. Aku nak minta dengan Allah. Kalau kita betul-betul, nasib kenapa kau lambat? Aku ni dah hampir terbakar dah, kau baru datang. Kepada engkau tak, wahai Jibril. Kepada Allah, wa ilallah fa na'am. Dengan nama Allah Rabbul Falaq, berarti memohon perlindungan Allah. Dengan nur subuh yang selepas kegelapan malam. Ia adalah simbolik terlepasnya daripada gelap malam dan munculnya nur subuh. Munculnya kerehatan, keriangan dan kelapangan. Oleh sebab itu kita panggil duha. Duha itu maksudnya satu suasana yang ceria. Bahkan disunatkan kita solat duha. Solat isyraq naiknya pukul 4 minit ke. Waktu isyraq disunatkan kita solat isyraq. Lepas tu waktu duha disunatkan kita solat duha. Kerana duha tu melambangkan keriangan, kegembiraan setelah bermalam hampir 8 jam. Bersungguh-sungguh berdoa dengan nama ini berarti kita seolah-olah mengetuk pintu ilahi, memohon perlindungannya sebenarnya daripada 4 perkara tadi yang disebutkan oleh inilah pendapat Abu Musa Ar-Rusawi, Syekh Abu Musa Ar-Rusawi. Berlindung dengan Allah daripada semua kejahatan yang datang daripada bumi dan langit. Ini termasuklah semua kejahatan daripada angkara manusia, jin, binatang dan sebagainya. Minta berlindung dengan Allah.
Berlindung dengan Allah daripada kejahatan khusus, iaitu apabila menjelang waktu maghrib dan bermulanya waktu malam. Hadis Imam Bukhari bagi tahu, bila masuk saja malam, ajak anak masuk rumah. Tutup pintu dengan baca bismillah, tutup lampu dengan baca bismillah, tutup makanan dengan baca bismillah. Kerana pada masa itu syaitan sedang ataupun jin sedang mencari mangsa-mangsa ni. Dulu di kampung-kampung banyak kita, bila maghrib saja hilang budak. Kat kampung saya ada hilang, 3 hari hilang, jumpa dekat pokok buluh, makan sarang semut. Sampai sekarang jadi macam bodoh macam tu, tak berkawan dengan orang. Dan dia berani, pukul 3 pagi dia kayuh basikal, jalan, tak tahu ke mana dia pergi, dia balik rumah. Dia menjadi seorang pendiam, tak berkawan dengan orang. Ini kerana telah disorok oleh jin dan sebagainya. Dia cari belalang, lepas tu dia nampak lampu, dia follow lampu tu. Sudah hilang, 3 hari orang cari tak jumpa. Ini dia punya syaitan, jin punya angkara. Suka, memang jin, dia suka khianat dengan orang, khianat. Padahal banyak jin-jin tu pergilah kacau jin, tak, dia kacau orang juga. Berlindung dengan Allah daripada kejahatan tukang sihir. Ini manusia punya kerja pula. Tadi jin punya kerja, ini tukang sihir. Tukang sihir minta tolong dengan jin. Macam mana nak sihir orang tadi? Saya pernah masa di Sabah dahulu kena cikgu, kena sihir babi. Jadi macam babi dia. Khinzir lah, babi tak kasar sangat, khinzir. Puncanya dia guru disiplin marah dekat pelajar ni. Belum sempat dia cakap je, aku tamparkan budak ni. Siap cikgu tu balik, dia minta dengan bapak dia macam mana. Agaknya bapak dia betul bomoh ke apa. Macam mana dia buat dengan babi tu tak tahulah, dia sula ke apa benda ke. Akhirnya cikgu ni nak balik, petang tu dah tak boleh lah. Tangan dia jadi pendek, muka dia jadi lonjong macam tu, lidah dah muncul-muncul macam babi dah, menjilat. Ini antara saya yang antara yang berat lah, yang pernah saya dengan guru saya rawat lah. Akhirnya kita baca 14 kali Yasin. Formula dia, kalau kena sihir di kawasan itu, pulih di situ, jangan buat balik ke Semenanjung. Balik Semenanjung susah, pulih di sana. Akhirnya cikgu tadi pulih dengan 14 kali Yasin baca, pulih dia. Maka adalah guru saya ni, tanda tangan dia laku sikit, bagi surat kepada pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, berapa pindah 24 jam. Balik, jangan orang Johor, balik, tak payah tunggu situ lagi. Sihir hilang kemaluan seorang ustaz daripada Kelantan. Sebelah sana, sebelah Beaufort, saya sebut tempat Beaufort, supaya hati-hati kepada anak-anak yang posting ke sana. Jangan duk ganggu anak dara orang. Dia tak kisah, bawa dia ke hulu kilir baik. Tapi balik ke Semenanjung, dia kahwin dengan orang lain siap. Dia berkawan dengan perempuan ni, ke hulu dia makan roti canai ke mana ke, bapak dia bagi je. Tapi once dia dah balik Semenanjung bercuti, dia datang tengok ni siapa? Kau dah kahwin. Habis perempuan yang kau bawa tu hilang kemaluan, duk kat dahi. Masuk hospital orang gila, hospital Bukit Padang. Tahu. Hospital Bukit Padang ni hospital orang gila. Masuk sana, kita pergi jumpa dia. Ayah, dah tak ada dah. Ada tu, dia tumbuknya bapak dia. Pasal dia perasan duduk sini, tak ada dia. Yang satu orang lagi masuk ke dalam macam perempuan jadi. Ini semua sihir. Sihir itu sebelah Sabah, sebelah lain pun ada. Sebelah Perak ke mana ke, banyak, Kelantan ke banyak. Ini semua sihir angkara daripada jin. Dan satu lagi, berlindung dengan orang yang dengki. Ini pun satu juga. Kenapa dia suka khianat kita? Dia dengki. Kita naik pangkat, kita rajin, kita buat rapat dengan bos sikit, semua dia dengki. Apa masalah kita pun tak faham. Dia pemalas, kerja dia lembab, buat benda tak siap. Tapi bila orang lain lebih, dia marah. Dia londih kawan tu, campak pasir dalam periuk. Banyak berlaku tu. Bukan kata orang Melayu lah, saya ingat orang lain pun sama juga. Ini kerana sikap dengki ni ada pada semua manusia, terutamanya pada orang Islam lah ni. Ini jadi hati-hati dengan orang dengki bila dia dengki. Orang pendengki bila dia tak mendengki tak apa, tapi kena hati-hati bila dia dengki, dia tak peduli orang lah. Dia akan buat, saya pengalaman dalam perawatan ni tak ada dah lama sangat, hampir 30 tahun. Tapi ceritanya macam itulah. Ni kenapa ni tak boleh pergi pejabat, tak masuk pejabat, tak ada mood. Dia baru dapat jawatan ketua sesuatu bahagian, tak nak pergi. Dulu dia something, masa kami ada dulu, saya guru disiplin, nak pergi jumpa dia, adalah satu kes tak layan. Tunggu sekejap, tunggu apa dekat pukul 10 pagi baru dia datang. Kita ni ada 4 orang tunggu, duduk atas bangku. Ajaklah masuk minum ke dulu, tak tunggu kat bangku. 2 jam tunggu, pukul 8 sampai pukul 10. Dia datang, kita bangunlah salam. Dia salam hujung jari macam ni. 4
4 orang dia bawa macam tu sekali. Maknanya sombongnya Allah. Apa salahnya salam, apa khabar, dah lama tunggu, minta maaf. Baru okey. Tidak ni, 2 jari. Dia bawa daripada yang pertama sampai yang ke-4 macam tu. Oh, saya kata boleh tahan. Tapi Allah Ta'ala nak uji atas something dia. Akhirnya dia tak nak pergi pejabat. Saya dengan guru saya pergi. Guru saya cakap, Ustaz Nawi pegang kepala dia. Boleh tak? Boleh. Oh, hari tu kau something, hari ni aku nak pegang kepala kau kan. Lepas tu dia pakai songkok. Jadi dia kata, ni buka songkok lah. Untuk apa ini? Untuk apa ini? Untuk apa ini? Jadi guru saya cakap lah, Ustaz Nawi letak kepala, tangan atas kepala. Baru kau azan 7 kali kat telinga dia. Baru kau dulu something sangat dengan aku. Akhirnya baru dia boleh pergi pejabat. Ini banyak berlaku je. Tak boleh masuk pejabat. Pasal orang nak jawatan tu, tiba-tiba kau yang dapat. Banyak je ni macam tu. Akhirnya timbullah masalah dengki tadi. Baik. Al-Husain bin Fadli pernah berkata, Allah telah menjelaskan tempat tentang 4 kejahatan yang ada dalam surah ini. Manakala kejahatan hasad dengki berada di akhir sekali. Yang kita kata tadi akhir, min syarri hasidin idza hasad, yang keempat. Sebelum dia ialah tukang sihir. Yang sebelum dia adalah kegelapan malam. Yang pertama tu adalah segala makhluk yang mendatangkan kejahatan. Tapi seolah-olah umum, khusus-khusus, dan yang paling khusus sekali yang perlu kita hati-hati betul-betul, iaitu pendengki bila dia mendengki. Min syarri hasidin idza hasad. Oleh sebab itu kita kena hilangkan rasa dengki dengan orang. Letakkan diri, itu rezeki dia. Boleh tak macam tu? Patutnya aku yang dapat tu. Ada kawan saya selangkah dah masuk bilik pengarah tu. Selangkah dah. Datang satu surat, minta maaf, orang lain jadi pengarah. Bayangkan kaki dah selangkah masuk, tangan surat dah pegang. Dia boleh tarik balik surat, kaki terpaksa undur. Ish, dia ni kalau kira betul-betul dia ni siap, aku akan kena. Kalau tak betul-betul ada iman, dia akan balas. Patutnya jawatan tu aku yang punya. Dah lama aku aim. Dalam mana-mana lah jabatan dan sebagainya, akan ada suasana orang yang mendengki. Maka kita banyakkan baca Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi sebelum kita pergi pejabat tu, kita baca 10 kali Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad. Kita dah belajar Qul Allah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ngam-ngam masuk parking kereta, kita membaca Fatihah 7 kali dan baca ayat kursi 1 kali. Ya Allah, lindungilah aku, keluarga aku. Takut dia tak boleh sihir kita, dia sihir anak-anak kita. Dia tahu alamat kita ni, keluarga dia. Kita pula upkan gambar dalam Facebook, gambar hari raya dengan keluarga, dengan anak-anak dan sebagainya. Yang ni biar kita sihir anak-anak dia, biar dia tahu sikit. Itu. Habis surah Al-Falaq, kita ada masa sikit lagi, kita masuk surah Qul a'udzu birabbin nas sebagai penutup kepada Al-Quran 30 juzuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dengan nama Allah yang memuniakan rahmatnya di dunia ini dan kasihnya di akhirat nanti, katakanlah wahai Muhammad, sebagai doa, aku berlindung di bawah jagaan Allah, yang dianya Tuhan pemelihara segala manusia, yang dianya penguasa segala manusia, yang dianya Tuhan sembahan semua manusia, daripada semua kejahatan yang membisik, menghasut, yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam dada manusia, yang terdiri daripada kalangan jin dan manusia. Sadaqallahul azim. Ini daripada surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Kalau kita buat perbandingan dengan Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ghasiqin idza waqab, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapi dalam surah An-Nas ini Allah Ta'ala bawa 4 nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu rabbin 3 rabbin nas, malikin nas, ilahin nas 3. Dalam Qul a'udzu falaq 1 saja. Qul a'udzu birabbil falaq, dengan nama Tuhan yang bersifat pemecah falak tadi. Tapi dalam Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
Almarhum Syekh Khalid, penulis kitab ini, dia beritahu kepada kami, seolah-olah sesiapa yang tidak berlindung dengan tiga ini, Allah Ta'ala tak layan dia. Mesti sebut ini, tiga ini, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, untuk mengelak diri daripada gangguan waswas. Waswas, min syarril waswas. Waswas dalam diri, musuh tak nampak. Yang tadi kul a'udzu birabbil falaq, musuh yang nampak, nyata, jelas, datang kepada kita, kawan-kawan kita, tapi dia dengki, nampak dia. Tapi yang ni tak ada. Dia datang lagi teruk. Allah Ta'ala sudahkan surah 30 juzuk ini dengan kul a'udzu birabbin nas, musuh yang paling teruk, iaitu musuh yang tak nampak, iaitu dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia. Jin tak nampak, tapi dia dendam kepada umat Bani Adam. Min syarril waswasil khannas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Berdoa dengan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Baik, kita tengok sinopsis surah ini. Surah ini mengajar kita kepada berdoa kepada Allah, memohon perlindungannya daripada bahaya gangguan batin dan akidah. Waswas. Kalau kita anggap waswas ni macam nak ambil wuduk aja. Lepas tu angkat takbir 2, 3, 4 kali angkat takbir. Lepas tu sembahyang, ini berapa rakaat ni? 3 ke 4, 3 ke 4. Dia waswas habis. Sebenarnya waswas yang paling utama, dia mewaswaskan diri seorang itu supaya Tuhan mengatakan Tuhan ini tidak ada. Ada Tuhan ke tidak ni? Allah Ta'ala ni layak ke jadi Tuhan ni? Dia akan waswas di situ. Sampai kita kata, perlukah kita sembahyang? Perlukah kita keluar zakat? Perlukah kita puasa? Itu waswas tentang agama, bukan waswas yang membisikkan. Itu dah hujung-hujung dah. Yang asalnya dia waswas itu. Dia masuk ke tandas sampai 1 jam. Saya pernah jumpa makcik ni, 1 jam duduk dalam tandas, tak boleh keluar. Slipper dia 2 lapis, slipper satu lagi, dia sarung slipper atas slipper. Bila masuk tandas tak boleh keluar. Dia kata tangan dia bernajis. Pegang tombol, najis. Ambil gayung, siram tangan ni. Siram tangan ni najis lagi. Ambil gayung ni, siram lagi. Duk main siram tangan tu dah dekat setengah jam dah. Lepas tu siram kaki pula, dah setengah jam. Anak dia kata 2 jam kadang-kadang untuk keluar daripada bilik air. Bila masuk atas bilik air tu pula, duduk atas tikar sejadah 1 jam lagi situ nak angkat takbir. Ini antara adalah cara yang kita nak merawat ni, dengan cara banyakkan membaca qul a'udzu birabbin nas. Kalau dalam rawatan kami kita menggunakan halia bara, kita pernah dengar halia bara, campur bawang putih, ditumbuk lumat, dicampurkan sekali, lepas tu diikat bagaikan bunjuk sup. Ambil air hujan 1 baldi, lepas tu letakkan bunjuk sup tu dalam tu, perahkan dia. Lepas tu bawa dia mandi. Setelah kita baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu falaq, qul Allah 40 kali. Qul Allah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu bin nas 40 kali pada air hujan itu, dan suruh dia mandi. Ini kalau terlalu serius. Kalau tak terlalu serius, amalkan qul a'udzu falaq, qul a'udzu bin nas pun dah cukup dah. Iaitu bahaya wujudnya perasaan ragu-ragu, ingatan buruk yang datang daripada angkara syaitan dan jin, dan tipu daya makhluk berupa manusia. Inna kaidakunna azim, tipu daya perempuan baik, lelaki baik, jin lagi banyak. Fakiduhum jami'an, maka mereka akan buat tipu daya pada kita. Nampak benda yang haram tu nampak elok je, cantik elok. Orang kafir satu orang tengok, memanglah bia tu haram, tapi dia nak suruh nampak halal, dia buat rubia. Wah, ini kau makan apa? Rubia sedap oh. A&W kata, rubia sedap oh. Padahal bia belakang tu haram. Ada setengah ulama kata benda yang haram, guna nama haram maka jadi haram. Dia letakkan teh tu nampak macam arak kan. Jom jemput minum arak, padahal itu air teh, tapi kata jemput minum arak. Itu pun jadi haram, kerana dia mengagungkan benda-benda yang haram. Masalah dia pandai, dia buat saja seolah-olah benda tu. Jadi kita dah ingat makan KFC ke benda dan sebagainya, makan, wah semua halal. Di Malaysia mungkin halal sembelih. Pergi ke Siam tengok, dia sembelih ke tidak ayam tu tak tahu lah, tapi makan sedap. Pasal kita kata general KFC ni semua halal, seolah-olah macam tu. Pandai dia, akhirnya menjadikan kita confused. Makan benda-benda yang ada di kawan saya tu, dia makan dekat Florida ke mana, California kan. Dia masuk satu restoran, dia punya pelayan dia tu orang Kemboja tu, pakai tudung cantik. Dia order satu sup lah, dia tak tahu itu sup babi. Orang tu cakap,
Nanti tak boleh makan ni, ini haram. Dia saya ingatkan sup daging. Rupanya dia jual sup babi dan sebagainya, macam-macam. Waktu hilang dia punya ayat-ayat hafalan dia. Menangis dia. Dialah dia tak berdosa lah pasal tak tahu. Tapi nak ceritanya hilang semua hafalan-hafalan dia. Baik surah Yasin, baik surah Tabarakalazim, pasal solat taubat, minta dengan Allah, menangis betul-betul. Ya Allah, akhirnya baru datang baik. Dia cerita kepada saya benda tu. Saya kata, oh macam tu rupanya, maka benda-benda haram ni hilang semua. Al-Quran yang kita hafal, nak buat ibadah pun tak nak. Malas nak buat ibadah. Kenapa orang lain rajin yang nak buat ibadah, nak bangun solat tahajud rajin, kita malas? Pasal tadi lah banyak sangat benda-benda syubhat, benda-benda haram yang masuk dalam badan kita. Kita tak perasan, tapi masuk. Itulah contohnya, menjadikan kita was-was. Dan tipu daya makhluk berupa manusia, semua itu boleh merosakkan i'tiqad, amal ibadah dan hidup kita kepada Allah. Nama-nama Allah yang ada dalam surah ini. Pertama, Rabbin Nas, iaitu Allah yang bertindak sebagai pembimbing, pengurus, pengatur, segalanya. Rabb ni, kalau bahasa Arab dia panggil Rabbatal Baiti, suri rumah, dia panggil Rabbatal Baiti, suri rumah. Kenapa dinamakan suri? Kerana dia menyeri rumah, membersih, menyapu dan sebagainya. Itu nama dia, Rabbatal Baiti. Allah Ta'ala sebagai Rabbal Alamin, Rabban Nas, Tuhan yang menjaga, mendidik, mengasuh. Daripada awal lagi kita dah bincang dulu, masuk ke alam rahim. Di dalam rahim tu siapa yang jaga kita? Ibu kita, doktor ke? Allah yang jaga kita. Sampai keluar 9 bulan, cantik elok budak ni. Dia punya mata, dia pun hidung, tangan cantik, panjang sama. Lepas tu bila membesar, siapa yang jaga dia? Ibu dia ke? Ibu dia tidur. Bapak dia lagi lah, tak ke mana. Akhirnya budak ni membesar. Siapa yang jaga? Allah yang jaga. Tak nak terima kasih kepada Allah. Rabbin Nas, Allah Ta'ala akan jaga kita. Malikin Nas, bukan saja Rabb, dia juga Raja. Malik ni Raja. Iaitu Allah hakikatnya sebagai pemilik yang memiliki manusia secara mutlak. Kita kata itu anak kita. Ya ke anak kita betul-betul ke? Tak. Kalau anak kita, kita boleh buat apa saja. Cakap bukan kadang tak nak dengar cakap kita. Diri kita, kita kata tangan ni adalah tangan kita. Perut ni perut kita. Mata kita. Ya ke mata kita? Masa kita driving, kenapa dia mengantuk? Kalau mata kita, mata jangan mengantuk, aku nak drive. Tak ada mengantuk juga. Perut jangan lapar, aku tak nak makan lagi. Lapar juga sampai masa. Bermakna perut, mata semua bukan milik kita secara mutlak. Hanya dinamakan, dinisbahkan kepada kita saja. Pada hakikatnya Allah pemilik segala-galanya. Dan yang ketiga ialah Ilahin Nas, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, penguasa ke atas manusia yang melalui ketuhanan Allah yang disembah dan tersempurna ke atas manusia. Kita menyembah Allah kerana dialah yang mencipta kita, menyempurnakan kita, yang menjadikan kita dan memberi hidayat dan memberikan takdir dan tabir ke atas diri kita. Maka itulah kita sembah Allah. Patung itu bukan Tuhan. Patung tidak bagi apa-apa pun pada. Sayang orang sembah patung, dia tak bagi apa-apa pun kepada kau. Roti canai, tertarik pun tak ada. Pergi kedai mamak pun ada. Ada orang tu tertarik satu patung, mana ada. Dia tak akan. Berhala bagi aku makan nasi biryani hari ni sikit. Tak ada, tak bagi. Tapi Allah bagi ke tidak? Dia kata kamu pun sama. Minta dengan Allah, mana datang. Berlaku pada kes Nabi Isa. Bila mana umatnya, wahai Isa, kami akan ikut kamu dengan syarat kamu turunkan satu hidangan dari langit. Allah Ta'ala bercerita dalam surah Ma'idah. Ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Isa berdoa kepada Allah, wahai Allah, turunlah satu hidangan dari langit menjadikan perayaan kepada kami. Maka Allah Ta'ala tanya, hati-hati, kalau kamu minta dan kamu tidak mendengar apa, tidak mengikut apa yang Nabi Isa arahkan, kamu semua akan dituduh sebagai kufur kepada Allah. Akhirnya turunlah satu hidangan dari langit. Maka kata Nabi Isa, bila hidangan turun, ingat apa janji kamu tadi. Kamu akan ikut aku kan? Wahai Isa, pedulikan kamu. Kami nak makan makanan tadi. Ini cerita bagaimana Allah Ta'ala berdua. Sama juga berlaku kepada Maryam ketika mana beribadah di sisi di pagi di Baitul Maqdis, datang Nabi Zakaria sebagai bapa angkat dan juga bapa saudaranya. Wahai Maryam, dari mana datang makanan ini? Apa kata Maryam? Allah yang memberikan kepada aku makanan ini. Itu Nabi Zakaria, ini Maryam. Bila Maryam kata, Nabi Zakaria kata, wahai Maryam,
Siapa yang bawa datang nasi lemak dan sebagainya ini? Allah yang bagi. Anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka disitulah Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, boleh tak berikan aku seorang anak sama baik dengan Maryam. Maryam tu anak buah dia sebagai Maryam ini. Itu menceritakan Allah bagi rezeki kepada kita semua. Kadang-kadang rezeki itu dah masuk mulut kita, tapi terkeluar balik, muntah balik, kerana dia bukan rezeki kita. Kalau rezeki kita kat mana-mana pun akan datang. Orang kata tak salah alamat. Ketiga-tiga nama sifat Allah ini menjadi alat doa, mohon perlindungan yang memberi gambaran kepada kita bahawa jika diizinkan perlindungan ini, ia merupakan satu perlindungan mutlak tanpa sebarang ketirisan dan kebocoran. Balik kepada Allah. Kita serah balik pada Allah. Baik, kita pergi sikit tentang waswas. Apa? Min syarril waswasil khannas. Iaitu suara untuk melawan tekanan syaitan ini, waswas. Dia bisik. Dia syaitan ni dia ada macam satu khurtum, satu belalai, satu straw. Straw tu di hujung ni dia, di hujung sana hati kita dia. Masuk betul-betul ke hati dia, tiup. Kau janganlah bangun malam, kat luar hujan. Kau kan penat siang tadi. Tak nak tidur ke? Sedap tidur. Bangun tak payah. Tuan-tuan cuba bangun malam pukul 3, cuba bangun. Duduk tepi katil. Orang kata biar katil, duduk. Jangan pergi tandas saja, duduk dulu. Akan ada monolog dalam diri. Akan ada, saya lalui, tuan-tuan akan lalui. Antara dua, pergi ambil wudu atau baring balik. Pergi, baring. Pergi, baring. Tengoklah yang mana satu menang. Akhirnya pergi juga, tapi kencingnya. Kau jangan ambil sembahyang. Jangan ambil sembahyang. Jangan. Nanti kau hilang mengantuk kau. Kau jangan basahkan muka kau. Macam piramid ya. Tak macam tu. Lepas tu pergi ke dapur. Kono-kono dia awal. Pergi ke dapur. Minum air. Lepas kau minum air, kau tidur. Lepas minum air, kau tidur. Tengok. Allahu Akbar. Tuhan kuat tau syaitan. Tuan-tuan tak percaya, cuba derma pun sama derma. Ada poket 3. Satu RM1, RM5, RM10. RM50 dalam dompet. Wallet. Dia RM50 tak kat luar, kat dalam wallet. Pergi ke tandas. Padahal kalau masuk tandas RM1, 50 sen kena bayar lah kan. Pergi tumpang tandas masjid, surau masjid. Guna air masjid. Lepas tu lebih-lebih lagi tu mandi semua. Oh, mandi air masjid. Pasal dia penat travel ni. Berhenti masjid mana, Kuala Limpis ke mana, mandi semua. Oh, sedap. Apa salahnya letak RM1? RM1 tu terlalu murah sangat. RM5. Ataupun satu keluarga tu dalam kereta. 7-8 orang dalam kereta tu. Dengan anak salin pampasnya, dengan macam-macam makan minum. Apa salahnya letak RM10 atau RM20? 10, 5, RM1, RM1, 5, 10. Ulang lagi, RM1, 5, 10. Lagi sekali, RM1, 5, 10. Tangan tu nak melekat yang mana? 50 jauh sekali lah. Duduk dalam wallet. 50 jauh sekali. Lah RM1 dia bagi. Lepas tu cuba duduk dalam kereta. Bagus. Kau telah menyelamatkan duit kau. Kalau tidak, habis duit kau RM10 tau. Allah. Syaitan memang dia akan buat macam tu. Kita kata, ini apa ni? Syaitan lah tu. Syaitan dia akan membisikkan supaya kita jangan buat baik. Kalau suruh buat baik itu bukan syaitan. Itu ada ilham daripada Allah supaya kita buat baik. Kau tak kesian ke tengok orang tu, tengok anak ramai. Bantulah dia sikit. Itu, tapi iblis masuk juga. Kau bantu. Dia tu janda, kau bantu. Dia bantu. Ke situ pula. Panjang ya Allah. Susah tau nak jadi orang baik ni, susah. Saya lalui, tuan-tuan berlalui. Contoh-contoh tu kita semua lalui, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bagaimana kita diwaswaskan? Sikit lagi alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu syaitan itu mewaswaskan kita di dalam dada kita. Apabila manusia lalai mengingati Allah atau lalai daripada memikirkan Allah, maka ia menyelinap ke dalam diri kita. Ni yang diceritakan ni. Kita zikir kadang-kadang pun minda mulut saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah saja minda ke lain. Oleh sebab itulah kita kalau boleh bila nak berzikir, nak bertahlil, ajak semua anggota kita. Daripada apa? Mata, telinga, minda, perut, dada, organ, semua yang ada dekat dada kita ni, hatta kemaluan kita. Ajak, jom zikir bersama aku. Baru dia datang. Oleh sebab itulah orang yang zikir la ilaha illallah. Dia bukan la ilaha illallah. Cuba gerakkan la ilaha illallah. Boleh kita boleh gerakkan. Gerakkan ke minda kita, gerakkan ke dada kita, gerakkan ke perut kita, gerakkan ke kaki kita, ke tangan kita. La ilaha illallah. Supaya dia menjala sebagaimana menjalannya darah. Dan pergi ke hati kita. Allah, Allah. Jadi darah yang keluar daripada pam jantung tadi, keluar perkataan Allah, Allah.
Mana lagi syaitan nak ganggu kalau macam tu? Kalau zikir macam tu syaitan tak ganggu. Kalau tidak, tak ada. Saya bagi tahu kat kawan-kawan yang nak belajar perawatan Islam, bagilah satu amalan kat dia. Dia pun amal. Lepas itu dia berlaku, ada kes dia berlaku lah, tapi tak semua lah. Dia datang ke depan, tahniah, awak sudah jadi wali. Baru semalam beramal, hari ini sudah jadi wali. Oh, itu penting. Zikir-zikir perlu ada guru. Kalau tidak, syaitan jadi guru. Dia datang dengan serban merah, duduk depan besar macam tu. Tahniah, awak sudah jadi wali. Kawan tu salam. Baru semalam aku zikir, hari ini sudah jadi wali. Kita macam tak percaya, dia bagi lagi. Esok ada orang taman kau meninggal tau. Dia bakal bagi tahu, esok ada orang taman kau. Betul lah meninggal. Lusa dia bagi tahu lagi. Dah, memang aku wali lah sekarang ni. Aku dah tahu masa depan. Kacau. Banyak itu pasal saya beritahu kepada kawan-kawan yang nak terlibat dengan perawatan Islam, yang nak berzikir, hati-hati. Itu semua syaitan. Jangan percaya. Datanglah macam mana pun jangan percaya. Kalau kita baru semalam berzikir, hari ini dah dapat lain macam lah. Syaitan semua. Dia memang ganggu kita supaya kita terbabas. Padahal cantik dah menuju pada Allah. Menuju pada Allah. Di hujung dia kacau lagi. Dia kacau. Dia kata jom cepat-cepat kita ganggu orang ni. Kalau tidak, terlepas dia pergi kepada Allah. Kita ganggu dia. Ganggu dia. Ganggu dia. Macam-macam. Allah. Itu pasal tak ramai orang yang betul-betul ikhlas. Cakap boleh lah. Jomlah kita ikhlas kepada Allah. Tak ramai. Cakap boleh ikhlas. Tak ramai. Ianya secara rahsia dan melibatkan roh dan keakraban dengan Allah. Ayat di atas menyatakan syaitan mewaswaskan kita di dalam dada. Hati dan dada ibarat rumah dengan tingkap. Dalam dada terkumpul hati dan lainnya. Segala wirid amalan baik masuk ke dalam dada. Dari dalam dada ia meresap ke dalam hati. Dari hati keluarlah semuanya, memaksa perlakuan dizahirkan di luar atas semua perkara yang dikhayalkan melalui waswas syaitan itu. Kumpulan iblis ini sebenarnya berada di dalam dada kita. Once kalau iblis sudah masuk, syaitan sudah masuk, habis. Itu pasal awal-awal kita baca Quran tadi, kita kata a'udzubillah, minta berlindung dengan Allah. Wahai syaitan, pergi jauh-jauh. Jangan kamu bermain-main dengan ganggu aku. Dia akan waswas. Aku waswas. Orang lagi kita baca tafsir Quran, lagi dia waswas. Kau baca macam, kau pusing macam ni. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Dia kata, sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Ayat Quran kata macam tu. Dia kata, okey, kenapa kamu tak sembahyang? Aku sudah yakin. Buat apa aku sembahyang? Makanlah sehingga kenyang. Kenapa tak makan lagi? Aku sudah kenyang. Jadi konsep ini pun sama. Aku sudah yakin dengan Allah, maka aku tak perlu sembahyang. Itu dah tanya ajaran sesat tadi. Tak sembahyang ajaran dia. Tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Aku sudah yakin. Ini banyak aliran daripada ini sesat. Sebagai kesimpulan, dalam surah ini Allah mencadangkan 3 nama Allah. Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Untuk memerangi hanya waswas. Was-was seolah-olah nak memerangi was-was dengan 3 nama Allah. Tak cukup 1, 3 nama Allah. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Baru lawan was-was tadi. Yang kata, oh saya tak ada was-was. Jangan, dia bisik semua orang akan ada was-was. Kerana syaitan itu di akhir surah 30 juzuk ni letak satu perkara yang amat penting sekali, ialah was-was dalam diri. Jangan percaya kepada Allah, jangan percaya kepada Rasul, jangan percaya kepada Al-Quran, jangan percaya benda-benda baik. Pahala dosa semua tak ada. Dia letak situ. Itu pasal penting sangat. Nampak macam hujung-hujung, tapi hujung ini sebagai penutup kepada surah 30 juzuk itu. Betapa hebatnya peranan yang dimainkan oleh syaitan dan manusia ini. Yang kul a'udzu birabbil falaq manusia, kul a'udzu birabbin nas syaitan. Dua ini bergabung untuk larikan manusia daripada menghadap Allah. Penting sekali bagi yang beriman memohon perlindungan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan berakhirnya surah Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas ini kita dapatlah beramal. Kita baca minggu lepas Qul huwallah, tuan-tuan gabungkan Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas. Kalau dapat 10 kali, maksudnya 10 30 kali baca selepas subuh ataupun selepas maghrib, kita jadikan sebagai rutin kita, ataupun paling tidak sebelum kita tidur. Bila lelap mata itu, Bismika Rabbi wada'tu jambi, kita letak badan kita, kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas. Kita tidur dengan 3 surah ini. Moga-moga kita tidak diganggu lagi oleh syaitan, iblis, hatta manusia pun tidak akan ganggu kita. Itulah tuan-tuan yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan daripada surah Ad-Duha sampailah surah Qul a'udzu binnas. Saya tak pasti dah berapa setahun ke berapa Saya dah bincang dengan Ustaz Azli
kita dah habis, saya kata ada dua pilihan, sama ada kita naik balik kepada amma yatasaalun pasal kita belum kupas lagi, ataupun kita pergi satu surah juzuk lain, iaitu saya cadang kepada Ustaz Azli semalam juzuk 21. Di dalamnya ada surah Sejadah, ada surah Luqman, ada surah Rum. Kerana pasal saya ada 2-3 buah surah dan kita telah tafsir Quran ini, satu juzuk ni kita ada 11 jilid dah. 11 jilid. Saya cadang nak siapkan juga 30 juzuk. Sebenarnya almarhum Syekh Khalid dia tulis, dia tinggalkan kepada saya bahan mentah 20 juzuk, bahan mentah, sebab terpaksa saya edit, saya cetak, dan kita tak jual. Kita ambil kos cetak saja daripada syarikat Aras Mega. Dengan 10 juzuk lagi belum tafsir. Jadi 10 juzuk Syekh Khalid, almarhum Syekh Khalid, dia pegang tangan saya, Ustaz Nawi, kita berdua ya habiskan 30 juzuk Al-Quran. Dan memang saya janji dengan almarhum Syekh Khalid untuk siapkan juga 30 juzuk sebelum kita habis di dunia inilah, 30 juzuk. Jadi sekarang dah siap 11 juzuk. 11 juzuk ini juzuk 30 mula daripada belakang. Jadi kalau tuan-tuan ambil setuju dengan juzuk 21 dan surah Rum, surah Luqman dan surah Sejadah, bermakna saya dah dapat sebarkan ilmu yang ditulis oleh almarhum Syekh Khalid. Kerana juzuk 29 ada kat masjid Sungai Rama, juzuk 28 ada online, juzuk 20 di Jasin. Jadi semua juzuk-juzuk tu saya dah bawa semua, muka-muka yang kita tulis tidaklah tersimpan, dapatlah kita kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Itulah sedikit makluman, dan nanti saya bincang baliklah dengan Ustaz Azli, dan Ustaz Azli bincang dengan tuan-tuan mana yang setuju. Dan kalau nak buku pun kita bukan jual, ambil kos cetak saja. Kos cetak tebal tuan-tuan ni. Yang ni juzuk 30 ni 486 muka surat, 486. Tapi ada jemaah dia sponsor. Saya cukup respect dengan dia sponsor. Syekh Khalid mula-mula saya nak cetak buku ni, saya kata Walid dah siap dah juzuk 30. Dia naik atas, rumah dia 3 tingkat, dia naik atas. Dia turun bawa satu envelope. Ustaz Nawi, ini duit korban Walid. Dia kata korban. Ini tengok korban potong lembu ya, korban ini. Korban Walid. Dia bagi 5,000. Dia bagi 5,000, saya ada bendahari, kita ada persatuan, ada bendahari, saya ni bendahari ambil 5,000. Lepas tu bendahari balik, dia kata Ustaz Nawi tak cukup, dia ni ada 4,500 ya. Bukan 5,000. Almarhum Syekh Khalid ni orang kerja bank, pengurus bank, tak erti bilang duit 4,500 dengan 5,000. Mujurlah saya tak minta balik dengan dia. Saya kata tak apa, kita guna duit tabung kita, cukupkan 5,000. Akhirnya cukuplah 5,000. Saya telefon Syekh Khalid ni, cerita mula-mula dulu. Kata Walid, dia cukup duit 5,000. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Bermakna dia ajak kita sekali korban. Kita anak murid dia ni ajak korban bersama. Jadi kami korban 500, dia korban 4,500. Dia cukupkan 5,000. Saya kata, kalaulah saya tak cerdik, saya telefon Walid, tak cukup lah duit tu. Apa punya anak murid ni bebal ni. Nasib baiklah saya tabung. Oh ini rupanya macam ni orang ulama dulu. Dia tak mau duit orang, dia nak duit dia keluar. Padahal buat buku ni tuan-tuan, kalau cetak edam berapa banyak, itu kadang-kadang saya nak tengok pada kawan-kawan yang cetak buku, berapa kau dapat royalty. Saya pernah tulis buku teks, buku ini cerita buku teks 100,000 dia bagi, 100,000. Wah, satu buku teks saja diguna untuk 7 tahun, 100,000 dapat seorang, penulis 3 orang, mana 300,000. Syarikat dekat 1 juta dapat ya, kita 100,000. Wow, 100,000 dapat. Ni buku ni kalau betul-betul dijual, dipasarkan dan sebagainya, oi kaya dah saya kaya saya. Tapi saya pegang amanah Syekh, kita bukan untuk komersial, untuk sebaran ilmu, dan kos cetak kena tanggunglah. Kita pun kadang-kadang kalau cetakan pertama memang ada orang sponsor. Hari tu juzuk 19 ada jemaah masjid di Seremban, dia sponsor, kita buat pelancaran situ. Dia sponsor 3,000, dapatlah kita cetak 40 buah juzuk 20 juzuk. Itulah sikit sekadar cerita belakang tabir lah yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan. So semestinya yang baik itu datang dari Allah, lemah dan kurang itu adalah kelemahan saya lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana ala Allah baban mashhuda wa an adai hijaban masduda. Allahumma inna nas'alul maktub min nuri wajhikal ala mu'abbad ad-daimul baqi mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. Allahumma inna nas'alul al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali wahdatil kam wal adad al-muqaddas an kulli ahad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammad sirril hayatil wujud was sababil a'zam li kulli mawjud, salatan tusabbitu bina fi qulubina al-iman wa tuhaffizuna al-Qur'an wa tufahhimuna minul ayat wa taftahu lana biha nural jannat nuran na'im nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.